سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Minyak kicap tak cukup cari dulu. Awak ni? Qala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha' walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard walakinna Allah zu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, firman Allah, wa qatala Dawud Jalut, dan membunuh oleh Nabi Daud akan Raja Jalut adalah serta isi bapa Daud 13 anak, isteri bapa Daud 13 anak lelaki dalam askar Talut. Daud yang kecil belum balik lagi, sakit pucat tubuh badan, lagi gembala kambing tetekala menuntut Jalut akan barazah lawan seorang dan adalah ia jabaran aziman, iaitu kuat besar, tubuh tinggi, ada atas kepalanya baydah putih daripada besi, iaitu ada bola besi atas kepala. Maka menegah Banu Israel daripada mubarazahnya, iaitu cabar, maka menyeru Talut, barang siapa membunuh Jalut, aku nikahkan dengan anakku dan aku beri setengah kerajaanku, dan dibawa datang dengan Qarnun, yakni tanduk, padanya duhnul qudsi, iaitu minyak yang suci, minyak kudus. Dan dikata orang yang membunuh Jalut itu apabila dihantar Qarnun ini atas kepalanya, mengalirlah dahnun, iaitu minyak daripada Qarnun, daripada tanduk kepada kepalanya, tiada turun ke muka. Maka dicoba Bani Israel terkena pada Daud, dan kata Talut, adakah engkau boleh membunuh Jalut? Aku nikah akan dikau anakku, dan aku memberi setengah kerajaanku. Maka kata Daud, na'am, ya boleh. Maka berjalan Daud kepada Jalut, di setengah jalan menyeru Hajar, yakni batu, Nabi Harun ambil akan daku. Kemudian bertemu dengan Hajar Musa, batu Nabi Musa, katanya ambil akan daku. Kemudian bertemu dengan Hajar, kata ambil akan daku. Maka aku ini batu, kau bunuh Jalut. Maka ambil Daud dan menghantar ia akan 3 hajar, 3 batu itu mat pada miklaknya. Dilontar pada Jalut, kena bilah, kena besi putih atas kepala, tembus otak kepala keluar tengkoknya,
dan bunuh 30 lelaki di belakangnya. Maka ambil akan mayat Jalut, dibawa di hadapan Talut, maka memberi nikah oleh Talut akan anak, dan diberi akan dia setengah kerajaan. Maka duduk 40 tahun, mati Talut, tinggal Daud seorang 7 tahun. Subhana man la yanqadi mulkuhu, maha suci Tuhan yang tiada habis kerajaannya. Jadi sambungan daripada cerita apabila berhadap tentera Talut dengan tentera Jalut. Tentera Talut, tentera yang telah diutus oleh Nabi Syamuel melawan tentera kafir, tentera Jalut. Jadi bila ada di medan pertempuran, Nabi Daud AS yang masih muda telah diberitahu oleh Raja Talut siapa yang boleh membunuh Jalut ni, dia boleh nikah dengan anak Raja Talut dan diberi memerintah negeri. Maka kata Nabi Daud, dia akan lawanglah. Mubarazah ni maknanya selawan se. Dia sanggup lawang, satu lawan satu. Dan Raja Jalut ni besar orangnya, tinggi daripada orang lain, pakai pakaian perisai, atas kepalanya ada bola besi. Jadi sampai pada masa, maka pergilah Nabi Daud dengan berani. Dalam perjalanan tu, dalam cerita tafsir ni, batu, 3 biji batu, batu Nabi Harun, batu Nabi Musa dan batu yang lain, minta supaya Nabi Daud ni bawa untuk berlawan dengan Jalut. Maka sampai dekat dengan Jalut, di pelekong atas kepala bola besi di atas kepala Jalut, kepala Jalut pecah kepala dan mati. Askar duduk dekat dia 30 orang pula mati. Dia ambil mayat tu, dibawa di depan Raja Talut. Maka Raja Talut pun berilah nikah dengan anak dia, Nabi Daud alaihi salam. Selang tak berapa lama matilah Raja Talut dan tinggallah Nabi Daud. Jadi wa atahu Allahul mulka wal hikmah, dan memberi akan dia oleh Allah Daud, oleh Allah ni, akan raja dan nubuah nabi, dan tiada berhimpun kedua itu sekali-kali pada seorang dulu daripadanya. Ini mula cerita Nabi Daud. Allah beri dia kerajaan dan kenabian. Sebelum daripada ni belum ada lagi raja yang menjadi nabi dan nabi yang raja. Dialah yang pertama sekali, raja lagi pula nabi. Seterusnya turun Nabi Sulaiman, raja lagi pula nabi. Sebelum ni nabi-nabi lah, tidak raja. Kalau raja tidak nabi. Wa'al